Ada kedai baru Tea Garden dekat A1 Melaka ni. Assalamualaikum. Sana, selamat datang ke Tea Garden. Wah, ada apa sini? Kat sini kita ada kita punya best seller, Hainanese Milk Tea. Yang ni dah masuk Malaysia Book of Record tau. Oh, Book of Record Ya, betul. Baik, lagi? Dan kemudian kita ada kita punya baked herbal chicken rice. Yang ni pun dah masuk Book of Record Malaysia. Oh, kedai ni baru buka kan kau tengok. Meriah Ramai orang kat sini. Kat Tea Garden ni, kalau kau nak makan, kau kena try ni. Book of Record ni. Hainan Milk Tea. Hainan Milk Tea. Baked herbal chicken. Nampak? Oh, herbal chicken. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Ni kalau kau nak tahu, ni resepi orang lama tau. Betul lah. Resepi orang lama. Kau Oh, tengok. ayam. Oh, nampak ayam. Ada kurma merah, kau nampak? Ni Chinese style punya ni. Ni ayam. Pecah cili potong ni. Saya rasa. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sedap lah. Man, dekat Tea Garden kau mesti tak expect ada dua benda ni. Apa benda tu? Satu ada nasi lemak, man. Nasi lemak ayam. Nasi lemak ayam. Oh, ni signature dia. Ya, dia memang tarik crowd orang Melayu punya. Ni satu lagi, mi rebus. Nasi sambal saja. Nasi dengan sambal saja Kita try dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sedap. Telur dia pun goyang kan, nampak oh. Wah, telur goyang. Oh, sedap pakai nasi lemak kan. Dia mi rebus Mi rebus Kalau tak ada ni, betul. curah lu. Bau rasa. Wow. Kita rasa mi rebus dia Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu lagi kau tertinggal. Apa benda tu? Roti butter kaya. Oh, signature juga. Wah. Wah. Dia rangup. Sedap. Oh, sok dalam. Ada butter dalam. Ada butter. Bahkan sini Tea Garden ni ada 50 outlet. Ada 50 outlet Datang kedai ni pukul apa? Kau datang sini daripada pukul 10 pagi hingga ke 10 malam.